Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, hari ni kita ada satu konten yang biasa-biasa je, tapi dia amat berguna untuk semua pengguna Pro 2. Okey, Pro 2 Alza, Azia, Myvi kan, yang memakai antena ni. Tengok sini, dekat sikit. Yang pakai antena ni, dekat sikit. Okey, hari serendah sikit. Okey, yang pakai antena jenis ni. Nampak tak? Okay. So korang semua kalau dah pakai benda ni 2 tahun, 3 tahun, dia dah reput. Lama-lama dia reput. Lepas tu dia tertanggal. Jadi kita tukar je lah yang baru. So saya ada kat sini, saya beli kat Shopee. Okay, kita panggil antena pole ataupun radio antena pole. Okay, so dekat sikit kita nak tanggal ni. Nampak tak? Haris pendek. Macam ni. Okay, kita just pusing saja. Tanggal yang lama ni, Allah, sia reput dah. Allahu Akbar. Okay, pusing je, keluarkan. Tada. Yang ni Haris pegang. Okay, yang ni dah rosak, dah reput, dah nampak spring-spring dia ni, dah boleh buang lah. Sekarang kita buka yang baru. Haris pegang. Tada. Ni kat Shopee je, murah je guys. Tak silap harga dia tak sampai 15 pun, tak sampai 12 pun. Okay, tapi kalau ada cost shipping, tengoklah, mungkin dia beza lah. Macam saya dapat harga dalam RM10, dapat free shipping. Betul ke? Tak ingat dah, murah je lah. Kita buka dulu ni. Tada. Okay, kat sini ada tulis Genuine Parts Pro 2, nampak tak ni? Okay, senang je. Buka dia. Dia tulis apa ni? Fraud antenna. Fraud antenna. Buka. Tada. Nampak tak tu? Baru guys. Baru Pro 2 punya. Memang ada lambang Pro 2. Okay, so cara pasang easy peasy. Easy peasy. Haris tak boleh tengok lah sebab hari pendek. Okay, nampak tak ni dia ada lubang. So kita masukkan saja dalam ni. Betul? Pusing. Siapa ni? Haris ni patah hati, jangan sampai. Okay, pusing. Sampailah dia masuk dalam. Okay, selesai. Habis pusingan ni. Dah siap. Baik punya guys, barang Pro 2. Okay, so siap tukar antena, ready untuk balik kampung beraya. Senang kan? Nanti saya share link kat mana nak beli. Korang boleh tekan link, terus direct ke Shopee. Okay, itu sahaja daripada saya. Salam 24 Ramadan. Assalamualaikum.